Lagi unit corner lot tanah yang luas. Keluasan tanah 3,304 square feet. 4 bilik 3 belah. Kat mana tu Cik Yam? So Hanis yang berada dekat Durian Tunggal. Dekat dengan Tol Aiker Road. Semua dekat lah. Kalau nak pergi bandar boleh. Nak pergi Alor Gajah boleh. So keluasan tanah dah 3,304 dan 4 bilik 3 belah. Kalau kita bawa parents pun tak perlu pening nak naik atas. Sebab dekat bawah dah ada bilik. So macam biasa, jom Cik Yam tunjuk dalam rumah. Kucing Parsi, kucing Bengal, kali ni Cik Yam di Durian Tunggal. Unit kali ni Cik Yam berada di Taman Tamun Perdana, Durian Tunggal, Melaka. Unit yang Cik Yam bawakan kali ni merupakan unit corner lot double story terrace yang berstatuskan freehold bumi lot. Keluasan untuk unit kali ni adalah 48 x 68 dan build up 1152 square feet. Unit kali ni mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air. Unit ni pun dah siap renovate, tabletop dan fully grills. Macam yang anda nampak sekarang ni, unit ni ada kawasan tanah yang luas kan? Kalau anda nak buat swimming pool ke, kolam ikan hiasan ke, nak letak gazebo kat sini pun cun juga tau. Kalau anda suka menanam pokok bunga ke, buah-buahan ke, anda boleh juga tau kalau nak buat mini garden dekat sini. Carport unit ni pun dah siap ada bumbung. Apa lagi? Jom Cik Em bawa tour dalam unit ni pula. Tadi tengok dekat bahagian luar pun dah luas kan? Bahagian dalam unit ni pun luas juga. Dekat bahagian ruang tamu ni, kalau anda nak letak set ruang tamu pun boleh. Bawah tangga ni pula bolehlah kalau anda nak renovate buat store ataupun kabinet macam ni. Nak letak meja makan dekat ruang tamu ni pun boleh tau. Ada juga tau satu bilik dekat tingkat bawah ni. Kalau parents datang, boleh je parents duduk dekat bilik bawah ni. Bilik air pula betul-betul dekat sebelah dapur. Bahagian dapur pun dah siap cantik kan dengan tabletop ni. Dah tengok tingkat bawah kan? Jom apa lagi kita tengok tingkat atas pula. Kalau anda nak tahu, dekat tingkat atas ni ada 3 bilik, 2 bilik air dan 1 ruang tamu. Ada juga tau balkoni dekat bilik master. Bila tetamu datang, bolehlah lari duduk rehat dekat ruang tamu atas ni kan. Setiap bilik dekat tingkat atas ni muat tau kalau anda nak letak katil, almari dan juga meja solik. Kalau nak buat bilik study anak-anak ataupun bilik solat pun boleh tau. Bilik air dekat tingkat atas ni pun luas juga. Anda tak perlu risau. Bilik master pun tak kurangnya. Besar dan muat je kalau anda nak letak set bilik tidur. Nak pula bilik master ni ada bilik air, ada balkoni. Kalau nak rehat petang-petang dekat balkoni pun boleh. Dekat balkoni ni pun dah siap berbumbung. Jadi bolehlah petang-petang nak tengok pemandangan dekat balkoni ni kan. Dah lah corner lot. Ada kawasan tanah yang luas. Dapur pun dah siap ada tabletop. Menarik tak unit yang Cik Em bawakan kali ni? Luar dah tengok. Semua dalam dah tengok. Bahagian ruang tamu pun dah besar. Ruang tamu ada sendiri. Dapur ada sendiri. Rumah tepi jalan. Mana yang boleh subscribe YouTube channel Cik Yam, jangan lupa subscribe. Pastikan you all like, share dan komen. You all nak saya review rumah you all, jangan lupa komen. So, jom Cik Yam buat ke next destinasi. Bye. Macam mana? Luar dah tengok. So, mana yang belum subscribe channel YouTube Cik Yam, jangan lupa subscribe United. Another one. Another one. Another one.